penyanyi ni dah menang lebih daripada 100 awards. So sekarang kita nak bukan kamu. Semua kamu je. 100 memang betul Lebih daripada 100 lah. Tak awards. pernah dia naik stage. Dah dia memang penyanyi. Dia nak buat apa, itu je lah kerja dia pun. Okay, kau like. So sekarang kita nak review jam G-Wagon. Oh, G-Dragon. G-Dragon. Dia dia satu lagu dia. Bang. Lagu ni masa saya form 2. So korang tahu umur saya berapa kan? Ini adalah Rolex Day-Date 40mm. Ini adalah Rolex pertama yang ditunjukkan tarikh pada tahun 1956. Jam ni tailor-made untuk dia sahaja. Icon pop. Faham tak? Icon Lux. Kita teruskan. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Asyik tak ada mood je. Penat lah. Besar lah. Jam ni memang diperbuat daripada pure gold tau. So maksudnya kalau gold naik, jam ni pun naik harga sekali. Serius? Yup. Basically dia macam ni lah. Dia memang statement piece. Kalau kau pakai, memang orang tahu yang kamu ni adalah orang yang serius dalam fashion. Macam tu. Sebab tak silap saya, retail jam ni dalam 210,000 macam tu. Tapi orang jual dekat 185, 200,000 macam tu lah. To be honest macam ni. Pada saya, Day-Date ni ultimate. Day-Date ni Ultimate. ultimate. Dia macam ni. Daytona mahal. Tapi Day-Date ni dia Mahal. macam ni lah, macam ni. Daytona dengan Rolex ada yang mahal, ada yang murah. Tapi Day-Date ni macam abang dia. Dia lagi klasi, dia lagi diam duduk. Dia macam humble. Daytona ni dia jenis loud sikit. Tukar Barbie lah, buat meteorite lah. Dia jenis fun sikit. Yang ini Day-Date dia memang maintain dia punya classiness lah. Dia classiness. Dia macam macam abang-abang yang yes. Dah Cukup. Okay. So harga dia dalam RM210,000 saja. So saya ada satu kalau korang nak tengok. Klik fake link ke? dia pada sekarang. fake ke ori? Ori lah. Okay. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installmen serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.